Ada manusia mukanya babi, ada manusia mukanya keldai. Orang tuan-tuan, orang kepala babi. Tengok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malu kan? Ikut dosa masing-masing. Ada badan orang kepala himar, kepala keldai tu. Ada yang dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan buta. Dah berdiri susah, yang tengok pun susah dah, buta. Dan ada yang dibangkitkan berdiri di mahsyar, bukan buta saja, yang ni lagi kritikal. Buta, pekak, tuli. Dia boleh berasa ya, panas, sakit boleh berasa ya. Dengar ada, nampak ada, bercakap tak boleh. Summan wa umyan wa bukma. Yang tengok dan boleh bercakap ni pun susah tak tertanggung. Apatah lagi grup ni. Kumpulan kelima di mahsyar, hitam muka, hitam legam, muka dia hitam. Adapun orang-orang yang para nabi, para rasul pun ni muka bercahaya lah. Orang-orang saleh muka bercahaya. Tunggu. Berapa lama tunggu? Kata para ulama, tunggu dalam keadaan macam tu, tunggu dan berdiri. Tentu ambil maklumat ni. Tunggu dan berdiri dalam keadaan macam tu, tidak ditimbang seorang pun lagi. Tak timbang ni. Paling sikit tempoh, paling minimum kata para ulama 50,000 tahun, sehingga pecah perut mereka kerana kekeringan, dan berpecah, berlubang-lubang leher mereka kerana kekeringan. Berlubang. Tunggu apa ustaz? Tunggu. Itu yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para nabi di situ, ya. Para rasul ada. Tuan-tuan tahu berapa orang nabi ada? 124,000 orang nabi akan dihimpunkan di mahsyar. Rasul ada 313. Bila dah terlalu lama tunggu, manusia mula mengerumuni. Para ulama yang baik sampai di padang mahsyar mereka berperanan. Hati-hati nah, jangan lawan dengan para ulama.